Inilah. Aku tak tahu ini tenaga batin kita dan juga aura-aura dekat sini. So kalau ada adalah, kalau tak ada apalah. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Guys, fokus. Aku tak seru, tak apa. Lagi belah kita. Dah. Belah lah. Okey. Nanti jadi isu pula. Jom. So, nak tengok pintu tu. Nak tengok pintu tu. Nak tengok pintu tu. Nak tengok. Nak tengok pintu tu. Okey, kita tengok pintu tu Kita tengok pintu tu. Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. Nampak? Okey. Nampak? Satu kali je, geng. Satu kali je. Allahu akbar, Allah. Sekali je. Geng, saya sekali je. Nak tutorial Black? Kau fikir ni ada tali? Kau fikir ni ada tali? Geng, korang percaya ke tidak ke, itu terpulang kepada korang semua. Sebab korang anggap ini menipu. Lantak korang lah. Yang penting aku dah buktikan. Tak ada orang dekat belakang. Tak ada tali langsung. Okay, tak ada lubang ke apa benda semua, tak ada. Langsung apa benda semua tak ada. Okay. So hanya sekali je, geng. Korang percaya tak percaya, itu lantak korang.
Okey? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey? So, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa benda siap? Apa benda ni? Apa benda ni? Oh, patung. Patung ke apa ni? Bukan. Apa benda siap? Seluar. Macam seluar kan? Macam seluar. Guys, apa korang punya komen? Itu saja. Geng, jangan anggap aku ni syirik. Jangan anggap aku ni mempermainkan agama. Korang dah tengok sendiri. Guys, korang dah tengok sendiri apa yang saya buat bulan puasa ni. Korang dah tengok sendiri. Jangan korang anggap aku ni syirik. Jangan korang anggap aku ni mempermainkan agama. Tak, aku tak seru pun. Cuma dalam hati sahaja. Itu aku antara Allah SWT. Apa yang aku buat. Jadi apa pandangan korang? Guys, apa pandangan korang? Itu je saya nak tanya. Saya nak cakap dengan korang. Apa pandangan korang? Guys, apa pandangan korang? Geng, aku tak boleh berkali-kali, geng. Okey, kalau lagi sekali aku buat, tutup balik, itu garanti korang cakap aku ni, oh, black guna orang ni. Black guna orang ni. Black guna orang. Guys, selama cakaplah dengan orang Sarawak. Orang Sarawak, pernah tak aku guna orang masuk dalam hutan? Pernah tak? Orang-orang Sarawak. Selama aku dekat Sarawak, pernah tak? Banyak muncul tau dekat Sarawak. Pernah tak aku menggunakan orang masuk dalam hutan atau dalam rumah? Orang Sarawak saja tahu. Sebab orang Sarawak, kalau aku, sebab orang Sarawak dan juga orang Brunei, kenapa mereka dekat base? Sebab mereka nak memperhatikan aku macam mana aku cara explore. Cara explore. Dan juga cara yang betul-betul menarik perhatian mereka. Ramai diorang dekat base. Korang boleh, apa tu, fan-fan aku dekat Brunei banyak dekat sini. Fan-fan aku dekat Sarawak banyak dekat sini. Banyak. Semua atas izin Allah, black terbaik. Itu je. Betul? Betul. Saya pun percaya. Betul. Orang Sarawak berhambur. Fan-fan aku dekat Sarawak, geng. Berhambur. Dekat base, aku rasa lebih 10-20 orang tunggu aku keluar. Diorang memperhatikan aku macam mana cara aku explore. Ada tak bawa kawan dekat belakang ke, masuk kat dalam ke, ada orang kawan ke, diorang spot check dulu. So aku tak boleh cakap apa, guys. Aku boleh cakap apa. So saya bagi balik apa yang korang nampak tadi. Saya ambil balik apa yang korang nampak tadi. Ini masa puasa kan. Puasa ni bulan mulia. So masing-masing kita ni manusia, geng, masing-masing ada ilmu sendiri. Boleh kita memperlihatkan kepada manusia, tetapi jangan selalu. Itu paling penting. Okay?